kena macam ni. Bila kita kena macam ni, kita orang Assalamualaikum. Saya mewakili semua kurier, especially JNT. Saya ni nak minta sangat lah tolong kepada customer-customer yang non-COD yang bukan COD, yang transfer online kan. Kan selalu kan rider dah hantar barang kan, diorang akan WhatsApp kan. Boleh tak minta tolong sangat lah, at least reply lah apa-apa, thank you ke. Kalau tak reply thank you pun bagi stiker ke, reply titik pun jadilah. Sebab kita nak mengelakkan daripada kena macam ni. Bila kita kena macam ni, kita orang tak boleh WhatsApp korang nak bagi tahu barang tu letak kat mana. Kita tak boleh, so nanti korang pun tak tahu. Kalau takut barang tu hilang ke apa, sama-sama susah. So itu je lah, just reply je apa-apa, reply K ke Q ke, janji reply. Sebab once korang dah reply, kita dah ada communication tau kat situ. Kita dah communicate each other. So WhatsApp takkan cakap kita orang ni spam. Kita orang kena sebab customer tak reply thank you ke atau apa-apa. So nanti kita akan kena ban sebab WhatsApp spam lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, terima kasih. Tolong sebarkan kepada semua.